Selamat datang ke sesi perkongsian kita hari ini. Kita ada satu sumber yang cukup menyentuh hati di hadapan kita. Petikan dari sebuah karya bertajuk Tiara Keluarga, Kisah si Anak Terbengkalai. Tajuknya sahaja dah bagi kita satu gambaran awal yang kuat kan? Tiara Keluarga. Ia terus melukiskan imej seseorang yang jadi pusat kebanggaan, macam permata yang paling disayangi. Memang. Tajuk tu sendiri menetapkan satu jangkaan awal yang tinggilah. Ia membayangkan kemegahan, keistimewaan. Tapi macam yang tersirat dalam sambungan tajuk tu, Kisah si Anak Terbengkalai, ada satu ironi yang pahit kat situ. Petikan ni adalah satu naratif pribadi, suara seorang individu yang menyingkap lapisan-lapisan hidup dia. Betul tu. Jadi, misi kita hari ini adalah untuk menyelami pengalaman yang diceritakan dalam petikan ni bersama anda. Kita akan telusuri perjalanan emosi narator bermula dari zaman kegemilangan yang digambarkan begitu indah. Lepas tu melalui bibit-bibit keraguan yang muncul sampailah kepada dahan satu kebenaran yang meruntuhkan segalanya. Kita akan cuba faham mengapa cerita ni begitu mengesankan dan apa yang boleh kita pelajari daripadanya. Okey, mari kita mulakan dengan permulaan cerita ni. Ia dibuka dengan gambaran yang hampir macam dalam cerita dongeng kan? Kelahiran seorang anak yang dianggap tiara, lambang kebahagiaan dan kebanggaan ibu ayah. Ayah digambarkan macam raja, ibu macam permaisuri. Satu imej keluarga sempurna di mata seorang anak kecil. Ya, dan naratif awal ni diperkuatkan lagi oleh peranan nenek. Nenek tinggal bersama mereka dan jadi pencerita utama kepada narator masa dia kecil. Apa yang menarik, cerita-cerita nenek pada peringkat awal ni hanya berkisar tentang kebahagiaan keluarga. Ia melukiskan satu dunia yang selamat dan penuh kasih sayang. Ada disebut juga macam mana ayah, walaupun tak berpendidikan tinggi, kuat bekerja. Manakala ibu pula suri rumah sepenuh masa yang sambut kepulangan ayah dengan senyuman. Saya rasa penting untuk kita perhatikan macam mana memori awal ni dibentuk. Ia bukan sekadar pengalaman langsung tapi juga dibentuk melalui naratif yang dipilih oleh nenek dan persepsi naif seorang anak yang mengagungkan ibu bapanya. Ini mewujudkan satu asas kebahagiaan yang sangat ideal, satu tiara yang diletakkan atas kepala narator sejak kecil lagi. Dan asas ideal inilah yang menjadikan kontras dengan realiti pahit yang bakal terungkap nanti terasa lebih menusuk. Pembinaan imej keluarga sempurna di awal cerita ni bukan sekadar latar belakang. Ia elemen penting yang memacu keseluruhan naratif. Ia menunjukkan betapa rapuhnya persepsi kita, terutamanya persepsi zaman kanak-kanak, bila diuji oleh kebenaran yang tersembunyi. Keadaan ni bagaimanapun tak kekal selamanya lah. Ada satu titik di mana retakan mula muncul dalam dunia idol narator. Disebut, masa usia dia jejak sekolah menengah 1, dia terdengar satu lagu oleh penyanyi baru. Irah namanya. Lirik lagu tu, tak terduga konflik melanda, lucut mahkota, kecai manikannya. Lirik ni seolah-olah menyentap jiwa dia. Bayangkan, satu baris lirik boleh bangkitkan rasa resah yang begitu mendalam sampai dia mula cari jawapan. Itu satu momen pencetus yang sangat kuat tu. Lagu tu berfungsi sebagai metafora untuk keraguan yang mungkin dah lama bersarang dalam subconscious mind narrator. Ia macam kunci yang buka pintu kepada persoalan-persoalan yang sebelum ni dia tak berani nak tanya. Kita nampak peralihan dari penerimaan pasif cerita-cerita indah zaman kanak-kanak kepada naluri remaja yang mula persoalkan naratif yang diberi pada dia. Didorong oleh perasaan resah ni, narator beranikan diri tanya nenek dia sumber cerita bahagia dia selama ni. Tapi apa reaksi nenek? Dia hanya membisu. Kebisuan tu sendiri mesti tambah lagi keraguan narator kan? Tepat. Kebisuan tu sendiri adalah satu jawapan sebenarnya. Ia menandakan ada sesuatu yang berat, sesuatu yang nak disembunyikan. Dan ia memulakan detik peralihan kritikal dari hanya dengar cerita kepada menuntut kebenaran. Tindakan nenek membisu tu mungkin datang dari niat nak melindungi. Tapi pada masa sama, ia sahkan syakwa sangka narator. Dan narator kita ni tak mudah mengalah. Dia rasa ada sesuatu yang tak kena. Pada satu malam, dia ketuk pintu bilik nenek, mendesak nak tahu kebenaran. Dia cakap, dia sedia terima apa saja jawapannya. Satu langkah yang perlukan keberanian besar tu untuk remaja dalam situasi macam tu. Di sinilah kita sampai ke satu momen yang sangat penting dan syarat dengan emosi.
Nenek mungkin dah tak mampu tanggung beban rahsia atau tengok kesungguhan cucu dia terus mendakap narator dalam tangisan. Bukan sekadar tangisan biasa, tapi tangisan yang digambarkan macam pancuran. Ya, narator petik kata-kata dia sendiri masa dalam dakapan nenek yang menangis tu. Nenek tidak boleh sembunyikan lagi kebenaran dari saya. Saya berhak mengetahui perkara yang sebenar. Ayat ni, saya berhak menunjukkan satu kesedaran baru tentang diri dia dan hak dia untuk tahu asal-usulnya. Dia gambarkan diri dia mengemis setitis mata air kasih ayah dan bonda di pancuran tangisan nenek. Gambaran tu sungguh menyayat hati. Ia tunjukkan betapa dalamnya kerinduan dan kekosongan yang dia rasa. Ini adalah klimaks emosi dalam proses pencarian kebenaran tu. Peralihan dari zaman kanak-kanak yang dilindungi kepada konfrontasi remaja yang menuntut haknya untuk tahu. Keengganan awal nenek diikuti dengan ledakan emosi yang begitu hebat, mendedahkan betapa beratnya beban rahsia yang dipikul selama ni. Ia juga timbulkan persoalan tentang kos menyimpan rahsia demi melindungi seseorang. Adakah perlindungan tu betul-betul melindungi atau hanya menangguhkan kesakitan? Persoalan yang bagus tu. Mungkin nenek fikir dia lindungi narator dari kebenaran yang pahit. Tapi adakah sembunyikan kebenaran tu lebih baik? Macam mana pula kesan cara pendedahan ni melalui tangisan yang meluap-luap dan bukan perbincangan tenang kepada narator tu sendiri? Itu aspek yang sangat penting. Cara kebenaran disampaikan boleh beri kesan yang sama kuatnya dengan kebenaran itu sendiri. Menerima berita yang ubah hidup dalam suasana penuh emosi macam tu boleh jadi sangat traumatik. Ia mungkin campurkan rasa lega sebab akhirnya tahu dengan rasa keliru, marah, sedih dan mungkin juga rasa bersalah sebab buat nenek dia menangis. Ni akan bentuk persepsi dia tentang masa lalu, diri dia dan hubungan dia dengan nenek secara mendalam. Dan kebenaran yang akhirnya terungkap dari bibir nenek di tengah-tengah tangisan tu, ia menghancurkan segalanya. Nenek dedahkan bahawa narator sebenarnya adalah anak kecil yang terbengkalai. Ibu bapanya telah menghilang entah ke mana. Cuba kita letak diri kita kat tempat narator sekejap. Dengar perkataan terbengkalai digunakan untuk diri sendiri. Seluruh identiti tiara keluarga yang dibina selama ni runtuh serta-merta. Perkataan terbengkalai itu bawa konotasi yang amat berat lah. Melangkaui sekadar jadi yatim piatu, ia menyiratkan rasa disisihkan, tak dikehendaki, ditinggalkan secara sengaja. Bagi seorang remaja yang sedang dalam proses bentuk jati diri, label ni boleh sebabkan luka psikologi yang sangat dalam. Ia serang rasa harga diri dan boleh timbulkan persoalan asas tentang kewujudannya. Adakah aku tak cukup baik? Adakah aku punca segalanya? Macam mana seseorang individu bina semula identiti lepas terima cap macam tu pada usia yang begitu formatif? Lepas bom anak terbengkalai itu digugurkan, nenek mula cerita kisah sebenar di sebalik kehilangan ibu bapa narator. Nenek dedahkan ada satu ketika, keluarga mereka dilanda kesusahan hidup yang amat teruk. Petikan tu guna frasa yang ringkas tapi mengena. Lenyap sara hidup kami. Tekanan ekonomi yang melampau ni akhirnya makan korban. Nenek cakap pasal ibu narator, pudar jua kesabaran bondamu nan mithalian. Kat sini kita nampak macam mana tekanan sosioekonomi yang ekstrim boleh jadi pemangkin kepada tragedi pribadi. Hilangnya sumber pendapatan disebut secara langsung sebagai punca yang bawa kepada hilangnya kesabaran ibu, yang sebelum ni digambarkan sebagai mitali atau contoh teladan. Ini satu peringatan yang menyedihkan tentang macam mana faktor luaran boleh beri kesan menghancurkan kepada kestabilan mental dan keharmonian keluarga. Dan tindakan yang menyusul akibat hilangnya kesabaran tu sangat tragis. Menurut cerita nenek, ibu narator telah ambil nyawanya sendiri. Seolah-olah itu belum cukup sedih, tak lama lepas tu, ayahnya pula ikut jejak yang sama, terjun dari tempat tinggi. Dalam sekelip mata, narator hilang kedua-dua ibu bapa dalam satu tragedi berganda yang sukar nak dibayangkan. Ini bukan sekadar kehilangan, tapi kehilangan yang diiringi trauma berlapis-lapis. Cara kematian ibu bapa bunuh diri tinggalkan parut yang berbeza berbanding kematian biasa. Ia seringkali tinggalkan persoalan mengapa yang tak terjawab, rasa bersalah pada yang ditinggalkan, boleh ke aku buat sesuatu, dan juga stigma sosial.
Alami kedua-dua kehilangan ni dalam jarak waktu dekat, tambahkan lagi beban trauma yang kena dipikul oleh narator dan juga neneknya. Ia menyoroti kerapuhan kesihatan mental di bawah tekanan melampau dan mungkin juga persoalkan keberkesanan jaring keselamatan sosial kita. Memori juga kongsi memori malam terakhir sebelum ibu bapa narator menghilang. 1 detik yang terpahat dalam ingatan dia. Sekitar jam 11 malam, nenek rasa tak sedap hati. Jiwa dia rimas. Dia nampak ayah narator masam muka, manakala ibunya sibuk kemas barang. Yang paling menyentuh, ibunya dakap erat narator yang masih kecil masa itu, penuh rasa belas. Memori spesifik macam ni, waktu jam 11, suasana, nenek rimas, ayah masam muka, tindakan fizikal, ibu mengemas sambil dakap anak, selalunya kekal jelas lepas peristiwa traumatik. Ia jadi sebahagian daripada naratif kehilangan tu sendiri. Setiap butiran kecil ni mungkin akan diulam tayang dalam fikiran narator. Cuba cari makna atau petunjuk yang terlepas pandang. Satu momen yang menurut nenek mungkin telah selamatkan nyawa narator. Sebelum ibunya langkah keluar rumah buat kali terakhir, nenek minta agar narator diserahkan pada dia. Nenek kemudian dia cakap pada narator, rujuk pada saat tu, "Mujur, Yan, mujur. Bondamu tidak membawamu bersama." Kata-kata mujur tu, ia bagi satu rasa lega yang bercampur seram, kan? Itu rupanya pelukan terakhir antara ibu dan anak. Lepas ibu pergi, ayah pula menyusul dan mereka tak pernah kembali. Ungkapan mujur, Yan, mujur tu sangat menggema. Ia tonjolkan betapa tipisnya garisan antara hidup dan mati dalam situasi tu. Satu permintaan kecil dari nenek pada saat genting ubah keseluruhan trajektori hidup narator. Namun, di sebalik rasa syukur sebab terselamat, ia juga boleh tanam benih persoalan, bagaimana jika? Macam mana kalau nenek tak minta aku? Patutkah aku bersama mereka? Ni boleh bawa kepada apa yang kita sebut survivor's guilt atau rasa bersalah sebab terselamat. Memproses butiran terakhir yang penuh persoalan dan makna tersirat ni adalah bahagian penting dalam perjalanan hadapi trauma kehilangan yang begitu mendalam. Petikan ni berakhir dengan narator merenung keadaan dia kini. Dia tulis, "Gerimis rindu basahi pipi." Satu metafora indah untuk kesedihan dan kerinduan yang berterusan. Mungkin tak selebat hujan, tapi sentiasa ada membasahi hidup dia. Dia juga rujuk diri dia sebagai anak kecil 19 NT. Makna sebenar 19 NT ni tak dijelaskan dalam petikan. Ia mungkin satu kod peribadi. Mungkin rujuk pada usia atau tahun peristiwa tu berlaku, sesuatu yang beri tanda pada identiti dia yang terbentuk oleh tragedi tu. Gerimis rindu tu menangkap dengan baik sifat kesedihan yang kronik. Ia mungkin surut, tapi tak hilang sepenuhnya. Manakala kod 19 NT tu, walaupun misteri bagi kita, ia jelas signifikan pada narator. Ia mungkin cara dia untuk akui dan bawa bersama pengalaman pahit tu sebagai sebahagian dari identiti dia. Satu label yang dicipta sendiri berbeza dengan label terbengkalai yang diberi pada dia. Ia satu cara untuk memilihi semula naratif hidup dia lah. Jadi, secara keseluruhannya, petikan dari Tiara Keluarga ni bawa kita lalui satu lengkungan emosi yang sangat curam. Dari puncak kebahagiaan sebagai Tiara, jatuh ke lembah keraguan, lepas tu terhempas dengan pendedahan tragedi keluarga yang tersembunyi. Ia satu perjalanan yang menyakitkan tentang macam mana kebenaran, pahit dan kehilangan membentuk semula kehidupan seorang anak. Memang kita nampak dengan jelas macam mana peristiwa lalu, terutamanya yang traumatik, terus bergema dalam kehidupan masa kini. Kisah ni jadi peringatan tentang kerapuhan kebahagiaan yang disangka abadi dan kesan mendalam rahsia keluarga. Ia juga tonjolkan macam mana naratif yang kita dengar atau bina tentang diri kita beri kesan pada cara kita lihat dunia dan tempat kita di dalamnya. Kisah ni memang tinggalkan banyak persoalan untuk kita fikirkan. Bukan hanya tentang narator, tapi mungkin juga tentang diri kita dan keluarga kita sendiri. Lepas kita sama-sama selami sumber ni, apa agaknya refleksi yang timbul dalam fikiran anda? Mungkin tentang daya tahan manusia. Macam mana seseorang boleh terus hidup, malah mungkin cari makna lepas lalui pengalaman macam ni. Atau mungkin tentang kepentingan komunikasi dalam keluarga. Adakah tragedi ni boleh dicegah kalau ada saluran untuk luahkan tekanan atau minta tolong tanpa rasa malu? Atau mungkin ia buat anda terfikir tentang peranan memori dan cerita dalam membentuk siapa diri kita. Macam mana nenek
Dengan niat baik, cuba bina satu realiti alternatif untuk narator. Tapi akhirnya, kebenaran tetap muncul juga. Macam mana pula dengan cerita-cerita dalam keluarga anda? Dan sebagai satu pemikiran terakhir untuk anda bawa bersama, renungkanlah tentang kuasa naratif ni. Cerita nenek adalah satu versi peristiwa. Diceritakan dari sudut pandang dia dan mungkin diwarnai oleh emosi dan ingatan dia sendiri. Adakah mungkin ada perspektif lain yang tak terkandung dalam petikan ni? Macam mana pula dengan naratif peribadi kita sendiri? Cerita yang kita cerita pada diri sendiri tentang masa lalu kita. Sedar atau tak, cerita ni membentuk siapa kita hari ini dan macam mana kita melangkah ke masa depan. Bagaimana anda memilih untuk menarasikan kisah hidup anda? Fikir-fikirkanlah. Remaja ditulis ringkas, bahasa jujur mudah dirasa, penuh makna di sebalik kata. Detik kecil jadi